Makanan segera sepatutnya untuk semua orang. Tetapi kini, Chipotle menyingkirkan golongan kelas pertengahan. Keuntungan melonjak tinggi, sementara pelanggan semakin berkurangan. Zaman burrito murah sudah berakhir. Dan dengan cara keadaannya sekarang, ia mungkin memberi kita petanda yang membimbangkan tentang masa depan ekonomi Amerika. Josh di sini, dan dalam episod The Infographic Show hari ini, kami akan dedahkan bagaimana Chipotle telah tersasar dari landasan. Pada tahun 2024, video membanjiri media sosial yang menunjukkan pekerja Chipotle menghidangkan saiz hidangan ala zaman kemelesetan. Setengah sendok nasi, secebis daging stik yang menyedihkan tertimbus di bawah timbunan salad. Orang ramai mula merakam diri mereka sendiri ketika beratur, telefon menghala ke stesen penyediaan makanan. Ia menjadi satu taktik yang dikenali sebagai peraturan telefon. Dengan kamera menghala ke arah mereka, pekerja memberikan saiz hidangan sebenar. Ini bukanlah paranoia. Ia memang benar-benar berlaku. Malah, sebuah bank Wall Street turut menghantar seorang penganalisis untuk menyiasat perkara ini, menunjukkan betapa seriusnya isu ini. Wells Fargo membeli dan menimbang 75 mangkuk burrito Chipotle dan mendapati berat hidangan berbeza sehingga 87%. Lebih teruk lagi, pesanan dalam talian adalah mangsa yang paling teruk. Tidak sukar untuk mengetahui sebabnya. Metrik dalaman Chipotle memberi tumpuan kepada sesuatu yang dipanggil throughput, iaitu berapa banyak pesanan yang boleh disiapkan dalam tempoh 15 minit. Ini mewujudkan satu struktur insentif di mana kelajuan diutamakan berbanding saiz hidangan. Pekerja yang berlumba untuk menyiapkan 35 pesanan dalam tempoh itu tidak akan berhenti untuk memastikan anda mendapat cukup karnitas. Bukannya Chipotle sedang menghadapi masalah. $1.54 bilion keuntungan pada tahun 2025. 334 restoran baharu. 4,000 lokasi di seluruh dunia. Dari segala segi, rangkaian ini sedang berkembang maju. Tetapi, burrito menceritakan kisah yang berbeza. Barisan lebih pendek, saiz hidangan lebih kecil dan sahamnya merosot sebanyak 31%. Bagi sebuah syarikat yang menjadi anak emas Wall Street, ini adalah satu kegagalan. Tindak balas orang ramai sangat kuat. Pihak korporat terpaksa memberi respon. Chipotle mengesahkan bahawa kira-kira 1 daripada 10 restorannya telah mengurangkan saiz hidangan. Untuk membetulkan perkara ini, mereka melaksanakan latihan semula wajib untuk pekerja dan mereka berjanji untuk memberikan bahagian yang lebih banyak. Tetapi, penyelesaian ini datang dengan kos tersembunyi. Daripada bergantung kepada pekerja manusia, syarikat itu melaburkan sebahagian daripada dana usaha niaga bernilai $100 juta mereka dalam syarikat permulaan robotik untuk mengautomasikan kawalan saiz hidangan. McLane Automatic itu menyediakan mangkuk dan salad untuk pesanan digital dengan mengeluarkan jumlah yang sama bagi setiap bahan setiap kali. Jadi, kemenangan untuk pelanggan kan? Tidak juga. Walaupun robot memastikan konsistensi, saiz hidangan biasa menyebabkan syarikat menanggung kos. Lebih banyak makanan dalam mangkuk bermakna kos bahan yang lebih tinggi. Dan siapa yang menanggung kos itu? Anda sebagai pengguna. Chipotle melaksanakan beberapa siri kenaikan harga. Makan tengah hari yang dahulunya berharga $7, kini berharga antara $12 hingga $16. Generasi TikTok telah berjuang untuk mendapatkan mangkuk burrito yang sepatutnya. Tetapi kini mereka tidak mampu membelinya. Apabila harga naik dan barisan menjadi seperti medan perang, pelanggan melakukan apa yang biasa dilakukan oleh pembeli moden. Mereka beralih ke aplikasi. Aplikasi Chipotle telah wujud selama bertahun-tahun dan dipasarkan sebagai alat yang memudahkan. Ia membolehkan anda memotong barisan, menyesuaikan hidangan anda dan mengumpul mata ganjaran. Untuk seketika, ia kelihatan seperti kemenangan untuk kedua-dua pihak. Pelanggan mendapat kelajuan, Chipotle mendapat data pesanan untuk mengoptimumkan prosesnya. Tetapi sesuatu yang lain mula berlaku di dalam aplikasi itu dan pihak korporat cepat menyedarinya. Apabila anda berdiri di kaunter dan memandang pekerja tepat di mata, dinamik sosial mula berperanan. Tiada siapa yang mahu kelihatan kedekut di hadapan orang yang sedang memandang mereka. Kontak mata, kehadiran, penilaian secara senyap. Semua itu mendorong sedikit lebih banyak makanan dimasukkan ke dalam mangkuk. Membuat pesanan secara bersemuka adalah perlindungan anda. Aplikasi itu menghapuskannya sepenuhnya. Pelanggan tidak dapat melihat makanan mereka disediakan. Tiada accountability yang jelas. Dengan robot McLane yang dipertingkat untuk menyediakan pesanan digital secara khusus, syarikat melengkapkan sistem itu. Sebuah mesin mengeluarkan jumlah yang telah diprogramkan. Pelanggan tidak pernah melihat ia berlaku. Dan apabila mangkuk tiba di rak pengambilan dan penutupnya dibuka, urus niaga itu sudah pun selesai. Perang saiz hidangan dimenangi dengan mengambil hak pelanggan untuk meminta lebih pada mulanya. Tetapi ia mungkin telah memulakan masalah baru.
Menjelang awal tahun 2026, akibatnya mula kelihatan pada angka kunjungan pelanggan. Kunjungan pelanggan berpendapatan rendah telah menurun dengan ketara. Orang yang dulu datang ke Chipotle beberapa kali seminggu sudah tidak datang lagi. Mereka tidak mampu lagi, terpaksa berjimat atau sekadar letih dengan keseluruhan proses itu. Inilah saat di mana setiap rangkaian makanan segera lain di Amerika telah melakukan langkah yang sama. Langkah yang jelas. Mereka memperkenalkan set jimat. Tawaran $5, 2 untuk 1. Lakukan sesuatu, apa saja untuk menarik pelanggan kembali. McDonald's melakukannya pada tahun 2024 dengan tawaran hidangan $5. Taco Bell dan Wendy's juga mempunyai set jimat. Inilah yang dilakukan oleh makanan segera apabila pelanggan berpendapatan rendah mula berjimat. Tetapi Chipotle, mereka melakukan sebaliknya. CEO Scott Boatwright menyemak semula data pengguna dan menemui sesuatu yang mengubah segalanya. 60% daripada pelanggan teras Chipotle yang masih tinggal memperoleh lebih daripada $100,000 setahun. Pada Februari 2026, Boatwright berada dalam panggilan laporan pendapatan dan dengan jujur memberitahu para pelabur, kami ialah pilihan makanan yang mereka mahukan dan kami akan memanfaatkan perkara itu dengan cara yang paling bermakna. Dalam erti kata lain, strateginya bukan untuk memenangi semula pelanggan lama. Ia adalah untuk menerima realiti baharu dan membina strategi berdasarkan realiti itu. Inilah yang dipanggil oleh ahli ekonomi sebagai ekonomi berbentuk K. Idenya mudah. Selepas kejutan ekonomi besar, pemulihan tidak mengangkat semua orang secara sama rata. Bahagian atas K terus meningkat. Pendapatan lebih tinggi, lebih banyak perbelanjaan dan lebih banyak aset. Bahagian bawah terus merosot. Gaji lebih rendah, kuasa beli yang semakin mengecil dan kurang wang untuk perkara seperti makan tengah hari. Bayangkan, ia seperti sebuah pesawat komersial yang sedang menjunam. Tindakan rasional apabila anda kehilangan ketinggian ialah membuang segala beban tambahan. Tindakan tidak rasional, cabut tempat duduk kelas ekonomi dan gunakannya untuk membina ruang istirahat kelas pertama yang lebih berat dan mewah. Chipotle, mereka memilih yang kedua. Alasannya ialah pengguna biasa yang berpendapatan sekitar $100,000 setahun tidak akan perasan. Pendapatan mereka sudah pun diselaraskan mengikut inflasi. Komen Boatwright menjadi tular. Pengkritik berkata, syarikat itu telah mengakui apa yang ramai sudah pun syak. Chipotle bukan lagi untuk orang biasa. Boatwright kemudiannya cuba menjelaskan apa yang beliau panggil maklumat salah tentang strategi penetapan harga. Tetapi, audio panggilan laporan pendapatan itu adalah umum dan kata-kata itu memang miliknya. Nak lihat lebih banyak kisah di sebalik tabir seperti ini di mana syarikat-syarikat diam-diam memutuskan siapa yang dapat apa dan siapa yang terpinggir? Pastikan anda suka, kongsi dan langgan supaya anda tak terlepas. Jadi, kenapa sebenarnya orang sanggup bayar $16 hingga $18 untuk semangkuk Chipotle pada mulanya? Sebahagian daripada jawapannya terletak pada revolusi farmasutikal yang sedang berlaku di kalangan golongan berpendapatan paling tinggi. Ubat GLP-1 seperti Ozempic dan Wegovy pada asalnya dibangunkan untuk pesakit diabetes. Tetapi kini, ia menjadi sangat popular sebagai alat penurunan berat badan di kalangan rakyat Amerika yang kaya. Menjelang pertengahan tahun 2020-an, berjuta-juta rakyat Amerika berpendapatan tinggi menggunakan ubat-ubatan ini dan ia telah mengubah cara mereka makan. Pengguna GLP-1 makan dengan jumlah yang lebih sedikit secara keseluruhan. Tetapi apabila mereka makan, mereka mengidamkan hidangan yang tinggi protein dan penuh dengan nutrien. Mereka memilih makanan berdasarkan makronutrien dan bukannya kalori dan lemak murah yang mengenyangkan. Di sinilah jenama North Star Chipotle memainkan peranan. Ia memposisikan dirinya sebagai makanan bersih, bahan-bahan bersih dan tinggi protein. Chris Brand, ketua pegawai jenama Chipotle, secara khusus menyebut pengguna GLP-1 sebagai sebahagian daripada demografik yang kini disasarkan oleh Chipotle. Pada akhir tahun 2025, syarikat itu melancarkan menu khas tinggi protein. Item terhad seperti Chicken El Pastor menjadi kegemaran peminat serta-merta. Data dalaman menunjukkan bahawa pelanggan yang membeli menu istimewa ini membelanjakan lebih banyak dan kerap berkunjung berbanding mereka yang tidak. Ini meletakkan Chipotle di persimpangan. Mereka secara senyap-senyap telah memposisikan semula diri mereka sebagai farmasi makronutrien untuk pekerja teknologi dan profesional yang kaya yang mengambil ubat penahan selera makan. Sementara itu, hidangan murah yang mengenyangkan yang digemari golongan pekerja kini hanya dianggap sampingan. Pelanggan kaya tidak mahu burrito gergasi. Mereka mahukan 45 gram protein dalam mangkuk bersaiz sederhana yang sesuai dengan tempoh makan GLP-1 mereka dan mereka sanggup membayar $17 untuk itu. Jadi, apa rancangan Chipotle untuk menarik semula pelanggan berpendapatan rendah yang mereka telah hilang? Satu cawan, khususnya cawan protein.
Ia berharga 82 sen. Ia adalah cawan plastik kecil yang mengandungi sebahagian daging tanpa apa-apa tambahan. Tiada nasi, tiada kacang, tiada guacamole, tiada salsa atau krim masam. Hanya secawan daging. Cawan protein itu digambarkan sebagai titik permulaan untuk pelanggan yang berjimat cermat yang ingin mencuba Chipotle tanpa perlu membayar harga penuh. Harganya hanya sedikit lebih mahal daripada pilihan taco permulaan $3.50 yang sejujurnya akan lebih memuaskan sebagai hidangan. Apabila syarikat itu bermula pada tahun 1993, konsepnya sangat mudah. Anda boleh mendapatkan hidangan buatan tangan yang boleh disesuaikan, dibuat dengan bahan-bahan yang sihat dan diperoleh secara bertanggungjawab pada harga yang berpatutan. Lebih 30 tahun kemudian, anda boleh dapatkan secawan daging dengan harga $3.82. Sebagai hidangan sampingan, cawan protein itu bukanlah pintu masuk ke pengalaman Chipotle. Ia adalah tanda keluar yang secara sopan ditunjukkan kepada semua orang yang tidak mampu berada di situ. Kualiti distopia produk ini hampir terlalu sempurna. Dalam ekonomi berbentuk K, golongan kaya mendapat mangkuk yang disusun khas dengan protein premium dan naratif kesejahteraan berjenama. Golongan pekerja pula mendapat cawan ransum. Apabila wartawan bertanya kepada Boatwright secara terus terang sama ada Chipotle akan mempertimbangkan set nilai ala McDonald's untuk menarik semula pelanggan berpendapatan rendah, jawapannya sudah cukup jelas. Saya tidak mahu menurunkan nilai tawaran utama kami, katanya. Ia bukan sesuatu yang masuk akal untuk kami. Menu utama bukan untuk mereka yang tidak mampu. Cawan protein itulah yang Chipotle fikir layak untuk golongan di bahagian bawah ekonomi berbentuk K. Jadi, apa yang Chipotle lakukan terhadap pekerja berpendapatan rendah sekarang? Ini bukan sekadar hipotesis. Program otomasi di Chipotle dijalankan seiring dengan perubahan fokusnya kepada pelanggan yang lebih kaya. Dan itu bukan satu kebetulan. Robot McLean yang dipertingkat itu dibina kerana pesanan digital tidak mempunyai tanggungjawab manusia seperti penyediaan secara bersemuka. Ia konsisten, tetapi robot itu juga melakukan sesuatu yang lain. Ia menghapuskan sepenuhnya faktor manusia. Tiada pekerja yang boleh bertindak di luar skrip. Tiada siapa yang boleh mengambil cuti sakit atau menuntut gaji minimum yang lebih tinggi. Robot avocado boleh memotong, membuang biji dan mengupas avocado dalam masa 26 saat. Kira-kira separuh daripada masa yang diambil oleh pekerja manusia. Dan kerana Chipotle menggunakan lebih daripada 5 juta kotak avocado setiap tahun, implikasi buruh apabila mesin itu digunakan secara besar-besaran memang sangat ketara. Mesin-mesin ini mula digunakan di California, di mana gaji minimum $20 sejam untuk pekerja makanan segera mula berkuat kuasa pada tahun 2024. Chipotle bertindak balas dengan menaikkan harga sebanyak 6.5% hingga 7%. Dengan membawa masuk robot pengupas avocado, Chipotle boleh mengurangkan bilangan kaki tangan yang diperlukan di restorannya. Selebihnya sudah jelas. Satu barisan pemasangan yang sepenuhnya automatik, mengendalikan pesanan digital untuk pelanggan kaya. Langsung tidak memerlukan ramai pekerja bergaji minimum di restoran. Pelanggan membuat pesanan melalui telefon mereka, robot menyusun makanan. Seorang pekerja sahaja memantau dan menyerahkan beg kepada pelanggan. Golongan pekerja kini tidak lagi mampu terlibat, baik sebagai pengguna maupun sebagai pekerja. Inilah model yang sedang diterajuri oleh Chipotle. Bukan sekadar sebagai restoran makanan segera, tetapi juga sebagai pengalaman digital berprotein tinggi dan mesra GLP-1 untuk kumpulan pelanggan teras mereka yang berkemampuan. Satu model yang dikendalikan terutamanya oleh robot dan algoritma sambil mengekalkan cawan protein berharga $3.82 untuk sesiapa yang tidak mampu mengikutinya. Wall Street akan menyebutnya sebagai check-up. Mereka akan menyebutnya sebagai peningkatan margin. Mereka akan menyebutnya sebagai masa depan fast casual. Apa yang membuatkan program Chipotle ini berbaloi untuk dikaji bukan kerana ia gagal, tetapi kerana ia berjaya. Cuma, ia berjaya dalam sesuatu yang sangat berbeza daripada tujuan asalnya. Ada yang akan kata syarikat ini memang sudah tersasar, tapi itu bukan secara kebetulan. Tanya Chipotle dan mereka akan kata, mereka sengaja menulis semula jalan cerita dan mereka mengawal naratif itu. Mereka tahu dengan tepat siapa yang dikeluarkan dari cerita dan mereka bukan bersendirian. Strategi yang sama, mencari pelanggan yang paling menguntungkan dan membina tawaran untuk mereka dan menutup pintu kepada yang lain. Sedang merebak ke restoran, runcit, penjagaan kesihatan, malah perumahan. Makanan segera sepatutnya menjadi penyamarataan ekonomi yang hebat. Burger yang sama untuk semua orang. Burrito yang sama untuk semua orang. Fakta bahawa ia kini ditapis berdasarkan tahap kekayaan memberitahu anda sesuatu tentang di mana sebenarnya tahap paling bawah kehidupan ekonomi Amerika. Jadi jika strategi Chipotle adalah untuk memenuhi keperluan golongan berpendapatan 60% teratas, ia menimbulkan persoalan yang lebih besar.
Berapakah sebenarnya yang anda perlukan untuk hidup dengan selesa? Tonton berapa banyak wang yang setiap generasi perlukan untuk bahagia untuk mengetahuinya. Atau klik pada video ini sebagai pilihan.